Hari ini General Zaharin Skywalker sedang memburu item kolaborasi yang terbaru daripada MKB, iaitu Star Wars. Ini sebenarnya filem terbaru dah ni, The Mandalorian and Grogu. Memang this is the way betul lah. Jadi kat tangan saya ni ada Darth Vader dan juga Grogu punya Desmond. Nice kan? Ada juga collaboration dengan lawak kampus Iron Ming, iaitu daripada Marvel, dan juga Mickey Mouse Clubhouse, siapa yang suka cute. Lepas tu yang macam gula-gula ni, nama dia Switch. Switch ni lah yang menentukan sama ada bunyi keyboard korang ni creamy ke, talky ke, clicky ke. Korang cuba je semua. Yang penting jangan makan. Okay, let's go. Kita bina keyboard custom sendiri. Macam saya, of course lah, Star Wars. Step dia simple je. Korang boleh pilih keyboard base dan juga switch. Bunyi macam mana yang korang minat. Kemudian korang boleh pilih keycap. Kat sini korang jangan risau. Sebab apa? Banyak gila contoh. Korang takkan stuck punya lah. Dan last sekali korang boleh pilih artisan keycap untuk jadikan keyboard korang lebih unik. Bagi sesiapa yang nak try hobi baru ni, korang jangan risau. Sebab apa? Akan ada abang jambang yang akan guide korang step by step sampailah keyboard korang siap. Nak pasang kat sini pun boleh tau. Selain daripada keyboard dan juga Desmond, MKB juga ada headphone, earphone, gaming mouse dan mousepad. Keychain pun ada. Glass pad pun ada. Banyak lagi yang ada kat sini. Korang jangan terlepaskan peluang datang dekat mana-mana cawangan terdekat di sekitar anda. This is the way.